Manisnya senyumanmu. Oh manisnya, manisnya senyumanmu. Oh tidak, kenapa gigi awak rongga? Tak manislah nak senyum. Boleh tanggal ni. Hai kawan-kawan, topik kita pada hari ini ialah gigi. Tahukah anda gigi adalah satu-satunya organ yang tidak boleh memperbaiki diri. Maksudnya, ia tidak boleh disembuhkan apabila gigi telah rosak. Gigi hanya boleh dirawat agar dapat bertahan saja. Oleh itu, kita kena menjaganya dengan baik. Gigi rosak adalah keadaan di mana struktur gigi seperti enamel dan denti rosak, menyebabkan pembentukan lubang atau kaviti. Ia disebabkan oleh bakteria dalam plak yang menghasilkan asid yang melarutkan mineral gigi kita. Ini adalah klinik gigi sementara di sekolah kami. Jururawat akan berkampung di sini selama 3 bulan untuk memberi perkhidmatan kepada kami dan rakan-rakan di SK Taman Masuri. Setiap hari, ada saja yang balik ke kelas dengan gigi ditampal, malah ada yang menangis kesakitan apabila gigi dicabut. Memang seram apabila nama kita dipanggil untuk kali kedua. Maknanya, ada yang tidak kenal dengan gigi kita. Bagi mengelakkan masalah ini berulang, kami berjaya menemukan formula untuk mengatasi gigi rosak. Caranya hanya menggunakan kulit telur ayam sebagai bahan utama. Projek ini menyokong SDG 3 iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan, good health and well-being, matlamat, memastikan semua orang menikmati kehidupan yang sihat dan sejahtera pada setiap peringkat umur. Apa yang ingin dicapai dalam SDG ini ialah mengurangkan penyakit tidak bercangkit seperti diabetes, obesiti dan penyakit jantung, meningkatkan kesihatan mental dan menggalakkan gaya hidup sihat. Tooth powder ini menggunakan kulit telur ayam sebagai sumber utama kalsium. Bahan lain yang dicampurkan dalam tooth powder ialah Bentonite clay. Bentonite clay adalah sejenis tanah liat semula jadi yang bertindak sebagai ejen pembersihan. Selain itu, kami mencampurkan baking soda. Fungsi baking soda adalah untuk mengurangkan keasidan pada gigi. Xylitol. Bahan ini adalah pemanis semula jadi. Kalau anda nak tahu, hampir kesemua ubat gigi dalam pasaraya mempunyai kandungan xylitol. Barulah sedap rasa nak gosok gigi. Sebagai tambahan, kami masukkan serbuk cengkeh dan kulit kayu manis. Dua bahan ini dikenali dalam peta orang Nusantara jika mengalami masalah sakit gigi. Tumbuk dan sumbat bahan ini ke dalam gigi yang berlubang. Kenapa? Kerana bahan ini bersifat anti-mikro dan anti radang. Arang. Kebanyakan masyarakat India mempunyai gigi yang putih. Kenapa? Kerana mereka sering menggunakan arang untuk memutihkan gigi. Jadi, kami juga mencampurkan arang buluh ke dalam ramuan tooth powder kami. Assalamualaikum. Saya Cikgu Rohani Pentiman dari SK Taman Masuri. Saya memegang jawatan penyelaras unit kesihatan di bawah unit HEM. Dalam pada itu, saya banyak berhubung dengan jururawat terutama dalam bahagian pergigian. Rekod mendapati bahawa terdapat sebilangan murid SKTM tidak cakna ataupun prihatin terhadap penjagaan gigi. Banyak 60% hasil daripada dapatan mendapati murid-murid mempunyai kerosakan gigi yang amat teruk dan terpaksa dibuat tampalan dan cabutan. Baru-baru ini saya mendapati kelas tahun 6 telah membuat satu inovasi iaitu tentang penjagaan gigi. Saya mendapati produk yang dihasilkan terlalu baik untuk mereka terutama dalam penjagaan gigi bagi mengelakkan bau yang tidak menyenangkan dan gigi mereka sentiasa putih. Saya telah mencuba produk ini dan hasilnya begitu mengagumkan. Dengan menggunakan tooth powder ini, anda mendapat semua manfaat sekaligus dari membersih, merawat dan memutihkan gigi. Percayalah, anda boleh tersenyum. Tak, anda boleh tersengih dengan yakin. Letakkan inovasi tooth powder ini di dalam SDG 3, Good Health and Well-being. Ini kerana ia merupakan produk yang menyokong kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Gigi yang sihat amat penting dalam kesihatan keseluruhan dan kualiti hidup. Gigi yang sihat membolehkan kita makan, bercakap dan tersenyum dengan selesa. Selain itu, produk tooth powder menyokong SDG 12. Ini kerana ianya mengurangkan pembaziran.
menggalakkan kita semula dan menguruskan sisa dengan baik. Buktinya kami menggunakan kulit telur dan sisa buluh. Kami juga menyokong teknologi hijau dan bersih. Ini adalah produk tooth powder kami. Saya akan tunjuk cara penggunaannya. Pertama, basahkan jari terlebih dahulu. Kedua, kita akan letakkan serbuk di jari. Dah siap. Sebelum berpisah, kami sajikan proses pembuatan tooth powder. Dari proses mencuci dan mengeringkan kulit telur sehinggalah kepada proses pencampuran bahan dan seterusnya pembungkusan. Sekian, terima kasih.